dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sebab itu, apabila kita berada di dalam majlis umpama ini, hendaklah kita hubungkan hati kita kepada Allah SWT. La tanzur ila al-jamadat, wa la tanzur ila al-hayat, wa la tanzur ila al-manzar. Jangan hanya melihat yang duduk ini siapa ini. Ini tandanya nak excuse ni. Ini Ustaz Ali Zainal kata Habib Ali tak dapat hadir bersama kita kerana kurang sihat. Sebenarnya saya pun kurang sihat juga. Ingat datang dari semata-mata nak duduk dengan Habib Ali dapat. Bila Ustaz Ali kata macam mana Zaman Habib Ali kata nak datang, Allahu Akbar. Kata halas ja'al ma' tembakalah tayammum. Jadi ingat nak duduk. Kali tiba-tiba kata Allah. Ini pun suara okey lah ni. Baik. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada kita setiap perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Berapa ramai kita di antara kita hari ini sebut Bismillahirrahmanirrahim. Man minna alladhi yaqra' basmalah Bismillahirrahmanirrahim fannasu yaduk ila Allah. Fannasu yadkhulul Islam, yadkhulul din. Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Muhammad SAW. Ingat tak peristiwa ketika mana Nabi SAW dikeluarkan daripada bumi Taif. Nabi dakwah di Taif, dibaling, dihujani batu-batu. Dengan budak-budak baling batu. Orang tua kutuk Nabi SAW, mendiamkan budak-budak. Maka Rasulullah SAW dibawa oleh Sayyidina Zaid bin Harithah ketika mana sampai ke satu tempat depan rumah Yahudi. Depan rumah bukan Islam, tapi sebab dia nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak orang ini innahu laisa wajhu kadzab. Sebab wajahnya bukan wajah penipu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW dijemput, duduk dekat depan ni. Kesian orang muda ni darah pada badannya. Maka datang dua orang. Itu Allah SWT bukan datang dua orang. Dua tuan pada satu hamba. Kan? Siapa nama hamba dia? Allah Akbar. Siapa nama? Allah Muslimat. Siapa nama? Dia hidup di zaman Nabi